Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni Cik Bal nak buat review panjang sikit pasal Honda WRV. Sebab ramai yang DM tanya, kereta WRV ni kereta apa sebenarnya? Berbalik ke dengan harga dia? Sesuai ke untuk family? So hari ni Cik Bal nak review panjang sikit. Kita nak cerita jujur pasal kereta WRV ni. Dari sudut pandang memang orang yang memang betul-betul urus kereta setiap hari. So let's go. Apa itu Honda WRV? WRV ni adalah compact SUV Honda. Saiz dia lebih besar dari hatchback tapi tak sebesar HRV. Kalau senang faham, city hatchback dia rendah, WRV dia tinggi sikit dan rasa SUV. HRV pula lebih premium dan besar berbanding WRV. So WRV ni target dia jelas, kereta praktikal, senang jaga, jimat minyak dan harga masuk akal. Dari luar, WRV ni nampak sporty dan rugged. Grill depan besar, design nampak maskulin, body line dia ringkas tapi kemas. Ground clearance tinggi, so naik turun kereta senang. Langgar lubang ke, bonggol ke, jalan kampung pun lebih yakin. Sesuai untuk orang bandar, orang yang balik kampung, first car buyer ataupun family kecil. Masuk dalam, WRV ni simple tapi praktikal. Layout dashboard dia kemas, tak serabut. Semua butang senang capai. Seat dia selesa untuk daily drive. Belakang boleh muat dewasa tanpa rasa sempit. Aircon belakang ada. Ini poin penting untuk family. So boot space pun okey. Nak letak stroller, barang grocery, bag travel pendek, tak ada isu. Dari segi enjin dan pengalaman memandu, WRV guna enjin 1.5 litre i-VTEC, sama DNA Honda. Smooth, senyap dan reliable. Pecutan bukan jenis hentak tapi cukup lancar untuk bandar dan highway. Steering ringan, senang parking, senang U-turn, sesuai untuk orang yang tak nak stress drive hari-hari. Minyak pun jimat. Kalau daily commute, memang rasa berbeza. Nak test drive, boleh terus DM Cik Bal.